Apa yang kita sanggup tinggalkan sesuatu perkara kerana Allah? Hari ini saya nak bertanya kepada orang yang melihat video ini, apa yang diri kita ni sanggup tinggalkan kerana Allah? Kadang-kadang kita sangat sayang kepada sesuatu seperti kawan, hiburan ataupun waktu. Tetapi adakah ia membantu diri kita untuk dekatkan diri dengan Allah? Hijrah bukan sesuatu perkara yang mudah. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sanggup meninggalkan kemewahan kerana Islam, kita juga harus berani tinggalkan suatu perkara yang menghalang diri kita ke jalan Allah. Tinggalkan perkara yang kecil kerana perkara yang besar dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan yang sia-sia dan kejar yang abadi. Teruskan bersemangat kerana Allah bersama kita. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa follow, like dan share. Ingat umrah, ingat YouTube.